Hai guys, Ari di sini dan selamat kembali ke Amanika. Satu game yang aku pun tak tahu. Aku still tak tahu game ni pasal apa. So, jom kita sambung. So, kita punya tugasan adalah untuk cari anak kepada perempuan yang terbaring ataupun terduduk dekat depan bilik kita. Kita pergi ke kiri. Oh shit. Jap. No! Kejap. Oh, yes. Oh, okay, aku dah ingat. Jangan bunuh aku. Pergi. Mampus. Oh, nice. Jap, nyawa aku. Oh my god. Aku, ni boleh makan ni. Apa ni? Oh, Pak Mengki tak boleh makan. Stop it. Get some help. What is that? Apa ni? Jaket plumbing tu apa? Jaket orang kerja paip-paip tu. Okay, whatever. Kita boleh pakai kot. Sekejap. Oh, nice. Kita boleh pakai. Wow. Okay, kita jumpa sesuatu. Kunci. Kunci untuk apa Green apple, nice. Oh, aku rasa dekat basement tu kot kita boleh guna kunci tu. Atau dekat sini. Sekejap, kita cuba guna kunci ni. Nice. Okay. Apa benda yang dekat atas? Oh my god, baby Spider-Man. Ya, itu bukan baby, nampak macam babies. Hop. Apa saja ambil. No. Hey. Siapa mati? Oh, budak tu dia tu. Okay. Oh. Sorry baby. A child. Okay, budak tu. Oh, budak tu Spider-Man. Nah, makcik, anak makcik ada kat sini. Anak makcik Spider-Man Makcik tak bagi tahu pun. Dia seronok. Nice. My baby. Senyuman dia semakin luas. Oh my god. What? Mimpi.